Untuk N tu awak boleh ganti dekat sini. Untuk kira work done by N. NS cos theta. Theta ni adalah sudut antara N dengan S. So tengok free body diagram awak. Ini N, ini S. Jadi sudut antara diorang adalah 90. So nanti kalau tekan kalkulator akan dapat 0 joule. Lepas tu kira work done by friction. Friction kali dengan S cos theta. Friction kira guna mu N. Mu dengan N dah ada dah. S ni jangan lupa 5. Cos theta. Theta sudut antara friction dan juga S. So S ke kanan, friction ke kiri, 180 antara diorang. So awak kira lah dapat berapa. Sekali work done by weight using MGS cos theta. Gantikan MGS. Theta sudut antara weight dengan S. So weight sini, S sini. Jadi sudut antara diorang adalah 125. Lepas dah dapat work weight, awak boleh tambahkan ke semua work tu untuk dapatkan total work iaitu 100 joule. So yang ni kalau awak berjaya tulis, dapat 1 mark. Untuk kira total work menggunakan W net equal to F net S pula. F net ni, awak kena cari sama ada sum of Fx ataupun sum of Fy. Macam mana nak tahu mana satu awak nak cari? Awak tengok S duduk mana. So kalau dalam free body diagram kita, S duduk dalam paksi X. So maksudnya awak kena cari sum of Fx. Ni awak kena cari sekarang sebab S duduk dekat X. So maksudnya W net adalah sama dengan sum of Fx kali dengan S. Lepas tu F net ni awak cari dari free body diagram. Okay, siapa yang positif? Yang ikut arah S yang positif. Yang ikut arah pergerakan. So Fx tolak Wx tolak Fk. So dapatlah kat sini sum of Fx sama dengan ini. Resolvekan apa yang perlu resolvekan. Jangan lupa kali dengan S. Buat gantian. Lepas tu nanti akan dapat 100 joule juga. So method ni dia lagi direct. Saya suka method yang ni. Tapi free body diagram awak kena betul. Dan juga awak punya F net ni kena betul. So ikut awak lah method mana yang awak rasa lagi sesuai atau lagi mudah untuk awak gunakan.